Kita sekarang berada di Pangkalan Hulu, Keruh noh. Orang Keruh kenal tak? Kat mana ni? Cuba teka. Jom tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, geng Keruh Pangkalan Hulu noh, yang mana tak biasa tengok lagi hak baru noh. Dah berwajah baru dah ni. Ni gua gendang noh, nampak tu. Oh, nampak tak? Ni kita bawa ni nak bagi tengok-tengok noh. Yang mana tak biasa main tengok ni, boleh main lepas ni insya-Allah. Jadi kita tengok apa yang best kat sini. Untuk makluman bagi yang belum tahu, Pangkalan Hulu adalah sebuah daerah yang terletak di Hulu Perak yang mana bersempadanan dengan negeri Kedah dan juga perbatasan Thailand. Jarak Pekan Pangkalan Hulu ke Gua Gendang lebih kurang 10 km, mengambil masa dalam 10 ke 15 minit perjalanan. InsyaAllah jalannya selesa melalui beberapa kampung dan juga kawasan ladang. Tempat ini dilengkapi dengan infrastruktur asas seperti surau dan tandas yang selesa, sesuai untuk dijadikan sebagai destinasi perkemahan yang menarik. Untuk masuk ke dalam Gua Gendang, kita diperlukan untuk membuat permit dan juga diiringi oleh pembimbing-pembimbing yang bertauliah dan berpengalaman. Untuk sampai ke depan pintu gua, kita perlu melalui anak tangga beberapa ratus meter dan dihidangkan pemandangan yang cantik, insya-Allah. Ni sampai dah depan pintu gua dia, memang agak seram lah noh. Kalau main seorang-seorang memang tak masuk dah, jangan ada masuk dah. Kena ada orang pakar bawa masuk, insya-Allah boleh. Jom.
selesai dah noh. Okey, sekadar itu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.